Hai, hello, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Kongsi Kasih musim yang keempat di mana kita berkongsi kisah berbalas kasih. Hari ini kita nak berjumpa dengan salah seorang kes kita. Nama dia Puan Saliza. Dua orang anak dia OKU. Budak-budak yang sama macam dia. Ada yang umur berapa tahun dah meninggal. Kadang-kadang lepas operate kalau dia tak kuat meninggal. Kadang rasa takut sangat. Bila datang benda tu kadang tak tahu nak cakap. Memang takut. Saya tak boleh nak tarik macam ni. Tak boleh tarik sebab dia dah sampai rasa sampai dekat sini dah stuck kat perut tu macam dah keras macam I don't know what inside me macam aku nak mati ni. Dekat tu je. Mati kot. Tak boleh hidup kan ni.